Fokus utama saya adalah kepada masalah yang paling besar yang melibatkan immigration sekarang ini ialah kebanjiran parti lah di mana-mana, termasuk di Cameron Highland, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi operasi pada malam ni adalah operasi pada hari pertama saya menjawat jawatan Ketua Pengarah Immigration. Saya cuba menunjukkan bahawa kita tidak akan teragak-agak. Kita akan buat operasi bila-bila masa. Sungguh pun kalau selepas ini tanpa kehadiran saya, tetapi akan dibuat oleh pegawai-pegawai di seluruh negara. Jadi operasi ini memang bertujuan untuk membendung parti ada di seluruh Malaysia. Jadi untuk malam ini kita telah berjaya memeriksa lebih kurang 200 lebih lah. Yang diperiksa, bukan yang melakukan kesalahan. Kita start daripada lebih kurang pukul 9. Pukul 9 kumpul 200 lebih orang, tetapi setakat ini kita masih membuat proses pemeriksaan dokumentasi dan ada yang kosong, ada yang dah mati, ada yang permitnya tidak menepati tugas pekerjaan mereka lah. Jadi itu, dan ada juga pemilik-pemilik kad UNHCR. Dan bagi mereka ni, bagi yang pemilik kad UNHCR, kita akan semak dengan UNHCR sama ada kad itu genuine ataupun tidak. Jadi itulah tujuan kami untuk menunjukkan bahawa immigration tidak akan teragak-agak lah untuk mengambil tindakan, dan bukan sahaja kepada parti tetapi pelindung-pelindung, majikan-majikan seperti saranan Yang Berhormat Menteri. Beliau menyatakan sedaya upaya kita akan buat, dan juga kalau melibatkan orang tengah parti, Yang Berhormat Menteri pernah sebut orang tengah, peranan orang tengah yang memanipulasikan pendatang tanpa izin. Itu bukan tujuan kami bukan tujuan kami untuk mengganggu tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka, tetapi kami betul-betul menyemak apa dokumen yang mereka ada, sama ada genuine atau tidak, sama ada valid ataupun tidak, dan itulah kumpulan kami. Jadi kami menyambut suruhan kerajaan, melaksanakan dasar kerajaan, tak lebih daripada itu. Dasar kerajaan, dasar KDN, supaya buat sebaik mungkin sedaya upaya untuk mengurangkan ataupun menghilangkan parti-parti di seluruh negara. Ini operasi kali pertama pada bagian ini, dan kita akan teruskan lagi. InsyaAllah. Ya.